Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya saya hari ini saya Hakimi. Korang boleh panggil Bro Kimi, dan bersama saya speaker kita pada malam ni iaitu Bro Arif. Ha. So apa kita buat malam ni sebenarnya kat sini Bro Arif? Hey, apa kita buat InsyaAllah malam ni kita ada buat sedikit sesi sharing Oh, daripada alumni Tahmidi yang pernah mendapat dekan waktu Tahmidi tu. Uh, menarik. saya saya kita orang humble je, cuma sedikit sebanyak nak share Ha. macam mana kita orang dapat kan untuk korang yang akan menjalani Tahmidi tu sekali sendiri lah. Jadi dekan tu apa Untuk korang yang tak tahu, dekan ni sebenarnya dia anugerah bagi sesiapa dapat bare minimum yang ditetapkan oleh dekan Tahmidi tu pada setiap SEM lah. Okay. Okay, faham. So, intro lah. Itu sedikit sebanyak intro kan. So, sebab banyakkan audience kita kan yang tengok live pada malam ni, iaitu kita buat sesi podcast santai lah. Nak reveal apa itu dekan dan apa itu tips-tips yang korang boleh dapat kan, supaya korang ni achieve dekan tu sendiri dekat Tamidi kan. Bukan dekan yang pengurusi Tamidi tu. Dekan ni just pointer yang korang kalau dapat tu akan dapat anugerah bila korang habis belajar nanti. Tu sedikit sebanyak apa tu pengertian ataupun maksud sebalik perkataan dekan tu. So pada malam ni saya bersama dengan Bro Arif, kita nak reveal kan beberapa tips yang mungkin korang boleh guna dan harapnya dapat membantu sedikit sebanyak kan korang yang masih terpinga-pinga macam mana nak menjalani Tamhidi nanti kan bila dah masuk, insyaAllah. So boleh ke Bro Arif perkenalkan diri sikit, background kos apa sekarang, Okay. dulu Tamhidi kos apa, degree sekarang kos apa, dan sebagainya. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum. Jelas suara saya? Kalau jelas boleh komen. Jelas. Nama saya Arif Naufal. Saya berasal daripada Bangi, Selangor. Dulu saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Smart Kajang. Ada ke Smart Kajang? Yang dalam live ni. Kalau ada boleh komen. Dulu saya bersekolah di Smart Kajang. Alhamdulillah. SPM tak adalah. Tak adalah top mana pun. Saya dapat 10A 1B dan direzekikan untuk sambung dekat Tahmidi lah. Tahmidi Perubatan. Saya dulu lepasan Tahmidi Perubatan, Pergigian dan Sains. Lepas tu alhamdulillah waktu Tahmidi pula saya dapat anugerah dekan untuk kedua-dua SEM lah. Sedikit sebanyak pencapaian setakat ni. Dan sekarang saya merupakan pelajar tahun kedua kursus Sains Aktuari. Ada ke yang tahu Sains Aktuari? Sebab Sains Aktuari ni dia kos yang tak berapa familiar. Dia terpencil sikit lah. Sebab dia kos ni dia tak didedahkan waktu sekolah menengah. Biasa sekolah menengah doktor, engineer kan. Tapi bila korang dah masuk program pre-U ni, korang akan terdedah lah. Banyak lagi kos-kos yang ada kat dunia ni lah. Jadi tu sikit sebanyak daripada saya. Jadi saya serahkanlah pada Bro Kimi untuk dia kenalkan diri pula. Oi, segan saya dengar pencapaian Bro Arif ni terlalu padu lah. Saya hanyalah katak di bawah tempurung je. Allah. Tapi sikit sebanyak insya-Allah. Nama saya adalah Muhammad Hakimi bin Muhammad Nazri. Orang selalu panggil saya Hakimi ataupun boleh panggil Bro Kimi kan. Saya merupakan seorang alumni Tamhidi batch 23 24. Kos sama macam Arif kan. Dia classmate saya dulu. Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains. So kita orang ni satu kelas lah dulu actually sekali. Dan alhamdulillah kita dapat rezeki iaitu dapat achieve dekan lah untuk dua-dua SEM, SEM 1 dan SEM 2. Kalau nak tahu sedikit sebanyak tentang background sekolah, saya dulu bersekolah di SPPI Batu Rakit di Terengganu. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Batu Rakit. Brains. Brains betul. Kalau geng-geng SPP ni dia tahu lah sedikit sebanyak term-term
Singkatan tu certain SBP kan. Short term. Saya dulu dapat 1B juga kan. 1B plus dan 11A di sekolah dulu. So, tapi dan sekarang saya merupakan student tahun 2 untuk kos perubatan dan juga surgery di FPSK, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Masih panjang lah perjalanan saya sebenarnya. Allah. So, sedikit sebanyak tentang background kita untuk orang kenal supaya familiar dengan korang yang akan masuk Tamidi nanti. So Bro Arif orang cakap Tamidi ni payah ada yang cakap kalau foundation ni sebab dia fast track kan. So nak survive tu memang orang cakap memang payah memang betul-betul payah. Bayangkanlah sebab dulu kita belajar satu textbook ataupun 2 textbook kan untuk form 4 dan form 5, tapi SPM je penentu kita. Masa 3/5 maksudnya kita ada 2 tahun kan untuk study kan. Tapi bila mana kat SEM 1 ni kita belajar satu textbook yang silibus dia lagi banyak pada SPM dan kena ambil exam dan kena excellent dalam exam tu dalam satu SEM. So memang payah betul lah kalau brain kan. Kalau kita fikir memang payah nak survive ni. Tapi macam mana kan nak bagi tips lah dekat kawan-kawan ataupun adik-adik yang akan masuk Tamidi ni. Macam mana tips nak survive supaya dapat excel dalam Tamidi tu sendiri? Macam nak excel lah? Betul. Transition lah kan. Sebab dulu waktu sekolah menengah kita kena cover 2 tahun lah kot kan. Kena cover syllabus form 4 dengan form 5 untuk SPM. Tapi Tamidi ni 1 tahun je. Saya boleh kata syllabus waktu Tamidi ni dia tak adalah sangat loaded. Dia kalau macam nanti untuk Tamidi perubatan macam contoh subjek bio kan, ada dalam 11 bab je. Sama macam korang belajar waktu SPM dulu. Jadi cara belajar tu sama dan kebanyakan apa yang akan dipelajari tu tak jauh beza daripada waktu sekolah menengah. Cuma waktu asasi ni dia lebih detail sikit. Detail sikit. Jadi kalau macam mana saya susun cara saya study kan. Saya ni pun tak terlepas juga daripada macam terlelas minit sikit ke daripada study. Tapi ada juga tips yang saya amalkan supaya saya tak ketinggalan lah dalam pelajaran. Antara contoh, korang nanti akan ada kuliah dengan tutor tau. Korang waktu kuliah tu biasa memang akan dapat kerja tutor. So lepas kelas tu memang saya akan terus siapkan lah kerja tutor tu. Sebab kenapa kan? Sebab tutor tu dia akan refresh balik apa yang belajar waktu kuliah tadi. So kita tak payah nak cari masa lain untuk kita nak cover balik apa yang kita dah belajar. So kita dah save banyak masa lah untuk kita nak nak mahir dalam topik yang kita dah belajar tu. Sebab waktu korang Tamidi ni lain sikit daripada waktu SPM. SPM dulu korang ada raya lah, ada SPM. Tapi Tamidi ni korang ada kerimat dan korang ada final. Dan dalam kerimat tu ada quiz. Korang kena excel juga quiz tu. So nak excel quiz tu dia macam nak study, macam nak final lah. Jadi macam tu. Jadi itulah. Kalau saya buat tutor dan beberapa masa sebelum nak sampai quiz atau final tu, saya nak kena habiskan dulu baca semua yang kena belajar. Lepas tu saya buat latihan sendiri lah. Tu sikit sebanyak tu saya. Kalau macam broken me sana. Daripada saya menarik kan tips yang di-share kan. Yang pendadahan mengenai tutorial kelas dan juga lecture kelas kan. Sebab bagi saya asasi ataupun Tamidi ni sendiri dia memang padat lah bagi saya. Sebab dulu kan contoh kita belajar pasal, kita ambil topik bio kan. Kita ambil topik pasal cell division. Dulu cell division kita belajar sebab dia satu bab kan, dia banyak subtopik. Tapi dia belajar mungkin dalam sebulan baru habis satu bab kan. Tapi beza dekat Tamidi kan, sebab satu bab tu mungkin just 1 jam ataupun 2 jam kena habiskan. Lecturer akan push habiskan kan. Maksud macam otak ni overload betul ni. Mana? Esok quiz lah. Jadi memang gap kan. Belajar seminggu ni, minggu depan tu mungkin dah quiz. So quiz tu maksudnya selalunya quiz ni masuk kerimaan yang akan tentukan kita punya CGPA kan. So
banyak kan kawan-kawan kita yang dulu kan dia sebab dia masih lagi tak tahu kan flow macam mana mesti dia lost sebab yang menyebabkan dia dulu excellent bila SPM dapat 6A 12A 11A tapi bila dia dah dekat asasi dia lalai kan so sebab dia tak tahu nak adapt kan menyebabkan dia punya pointer tu drop so dia effect lah dia punya apa orang kata efek dia punya macam mana dia nak dapat pemilihan bila masa degree kan. Contoh macam kos kita kan. Antara orang pilih kos tamidi perubatan mestilah nak sambung medik kan. Sambung dentis lah. Dan memerlukan pointer yang tinggi kan untuk dapat pemilihan ke slot tu. Sebab slot yang sangatlah orang kata terhad betul lah. Bayangkan dalam 500 orang just nak dalam 100 orang je. Yang lain tu memang kena cari lain lah, kena cari kos lain mungkin lah ataupun kena keluar daripada sistem museum tu sendiri ke swasta lah. So kesian lah kalau kita ni sendiri tak tahu tips kan. Bagi saya kan tips saya adalah bila dalam lecture ni saya akan fokus betul-betul. Ada kawan saya kan dia fokus. Dalam kelas dia fokus main game dalam kelas. Bukan fokus belajar, dia fokus main game. Saya macam, uish, budak ni lain macam betul. Saya macam, oi, tak boleh nak bayang lah dia macam mana dia. Tapi fokus main game. Dia fokus main game. Saya masa tu, saya macam buat tengok sedap je kan dia tengah main game kan. Macam nak santai kan. Tapi bila fikir balik, minggu depan ni dah kuis ni. Takkan nak lalai kan. Kalau tak fokus sekarang, tak ada masa kan. So kena betul-betul fokus dalam kelas kan. Yang tu memang common lah bagi kita kan, dulu zaman belajar kan. Tapi fokusnya adalah kita jot down the note kan. Kita buat notes dan bila habis lecture atau bila sesi dah balik ke college malam kan. Saya akan revise balik note tu. Sehingga saya macam dah boleh ni catch up apa yang saya lecturer ajar pagi tu. Dan terus kalau ada tutorial ataupun quiz betul soalan-soalan latihan saya akan buat. Soalan yang berkaitan topik yang belajar tu. Contoh macam tadi lah, cell division lah, pasal mitosis, meiosis dan sebagainya. So benda tu memang memerlukan masa untuk kita hadam. Dan kita ingat apa proses yang berlaku dalam subjek tu. So itulah satu tips lah saya share tadi kan. Kalau Bro Arif ada lagi lah tips-tips yang lain untuk subjek-subjek yang lain ke? Kalau macam saya tips lain antara yang saya pegang sebenarnya fokus dalam kelas juga. Sebab waktu tamhidi ni dia beza tau. Cara pembelajaran dalam kelas dengan waktu sekolah menengah. Sebab belajar dengan lecturer ni dia tak kena swap lah. Kita kena cari sendiri. Lepas tu biasa dalam kuliah ni poin-poin yang lecturer bagi tu biasanya poin-poin yang akan keluar dalam quiz, keluar dalam final, ataupun poin-poin yang kita kena lebih bagi perhatian untuk assignment dan selainnya lah. Jadi kalau terlepas tu, dia bukan saja kita tak dapat nak kuasai topik tu, tapi kita akan kurang daripada nak score assignment dengan final kita tu lah. Maksudnya memang kena fokus lah. Kadang-kadang lecturer akan cakap topik ni selalunya masuk exam tu. Betul. Soalan macam topik sport lah macam tu. Faham. Itu dia certain lecturer lah akan bagi kan. Tapi kita tak boleh nak berharap lah. Kadang lecturer pun akan strict lah. Certain lecturer akan strict. Yang menyebabkan betul. Yang menyebabkan kita memang kena cari sendiri apa yang kita nak study dan nak score. Secara mudahnya kita tak boleh nak spot lah apa exam tu masuk kan. So kena study secara penuh kan. Faham tak? Tu sedikit sebanyak tips kan. So tapi dulu kan masa belajar kan saya tengok ada ramai yang betul-betul study. Tapi bila masa exam tu dia bila habis tamidi kan saya tengok lah kawan-kawan kita kan ada beberapa tu pointer dia still rendah padahal dia dah study kan. So bila saya tanya lecturer kan, dia cerita yang diorang ni kena diorang ada kena serangan ataupun masalah mental yang menyebabkan diorang anxiety, pressure. Bro Arif pernah rasa macam tu? Saya mungkin kurang sikit lah. Sebab waktu saya tamhidi dulu, saya tahu lah, saya rasa tak berapa kacau sangat. Dia tak rasa anxiety sangat.
saya boleh buat diri lah, alhamdulillah. Tapi memang mana-mana orang pun kalau dia asyik seorang je, dia tak ada kawan-kawan yang membantu ataupun mengingatkan juga, nanti dia akan lost juga. Cuma apa tadi, anxiety tu memang akan rasa jugalah. Kalau saya tu sometimes memang akan rasa, memang as student akan rasa lah, sebab banyak assignment, first experience kan. Sebab waktu sekolah menengah dulu mana ada assignment. Bila masuk tahmidi ni baru merasa kena buat assignment ni lah, kena buat assignment tu lah, prepare untuk muat lah kan, exam besar. Jadi korang akan rasa apa tu, korang akan rasa rushing, korang akan rasa diri macam kena push, macam tak ada masa. Jadi memang anxiety tu memang ada. Jadi kalau pendapat saya lah, macam mana kita nak tangani anxiety ni, kita kena ada geng-geng kita yang dapat membantu kita tau. And geng-geng tu tak bukan yang bagus-bagus lah, yang baik lah. Sebab kawan yang baik ni, dia bila-bila pun dia akan ingatkan kita lah, ataupun dia akan bagi kata-kata semangat untuk kita tak terus down, untuk kita terus berjalan dalam akademik kita ke, dalam kita punya kehidupan seharian kita, dalam ibadah kita kan. Itulah salah satu suggestion saya lah, nak menangani anxiety waktu tahmidi tu. Oh, faham. So, korang kan ada beberapa soalan kan yang nak tanya kan, macam mana nak dapat dean ataupun pasal akademik, structure akademik dah. Bila mana tahmidi boleh tanya dekat ruangan komen kan. So, saya betul lah tadi yang Bro Arif cakap kan, kena ada kawan-kawan yang pandai untuk guide kita, untuk kita tolong kita bila kita ada masalah burn out ke dan sebagainya. Sebab lecturer pun saya pun pernah cerita kan, yang lecturer saya yang banyakkan lecturer kat fakulti saya ni adalah doktor perubatan sebenar. Dia kata yang mental health ni memang kill student. Maksudnya statement tu cerita yang masalah mental ni memang akan ganggu pelajar ni sendiri. Memang akan menyebabkan dia orang drop daripada study, drop daripada untuk excel kan. Daripada dulu zaman belajar sekolah okey kan, tapi bila mana dah masuk dalam fasa MFT ni, dia dah drop. Maksudnya dia dah hilang interest tu sendiri, mudah lost. So betul lah point yang Bro Arif cakap, saya pun experience benda tu dulu. Tapi ada kawan-kawan kan yang tolong kan. Maksudnya kita kena ada pandai pilih kawan-kawan kan. Bila mana kita tahu kawan tu macam tak nak tolong kita kena cari, cuba untuk cari figure out kawan-kawan yang mungkin boleh tolong kita bila mana kita ni susah kan. So bila kita help each other tu, dia akan menyebabkan mudah journey kita dekat asasi tu kan. Betul. Okay. Bro Arif kan, saya dengar ada statement kan, Tahmidi ni kan fast track. So takkan life dia just study je kan. Macam tak enjoy kan. Ada betul ke statement? Betul figure out. Dulu pernah dengar juga Tahmidi ni fast track kan. Sebab tu ada daripada dapat daripada ada pilihan nak pergi ke asasi ni, dia pergi pula diploma, sebab diploma ni lama kan. Betul. Tahmidi ni memang 1 tahun, tapi nak cakap macam mana kan, dia Tahmidi ni sama macam waktu kita form 5 lah. Form 5 pun 1 tahun juga. Kena study macam biasa lah. Cuma penyusunan study tu ni in term of study lah. Tapi kalau as student asasi ni, bila korang dah masuk uni kan, korang dah masuk alam yang fasa lain dah. Dia macam kita dah keluar dari sekolah, dah rasa lebih bebas. Lagi-lagi kehidupan asasi. Kenapa lagi-lagi kehidupan asasi? Sebab nak compare asasi dengan contoh pre-uni lain yang matrik. Sebab matrik dia sistem dia strict sikit. Dia tak boleh nak keluar lepas kelas. Dia keluar pun bila outing, tapi still macam tu lah. Macam sekolah maksudnya. Macam sekolah lah. Cuma asasi ni dia dah terbuka lah, macam tu lah. Jadi kita rasa macam macam dah besar macam tu lah. So memang kena pandai bawa diri lah. Pandai bawa diri. Tapi susah juga sebab bila masuk Tahmidi ni biasa fikir pasal study semua tu kan. Cuma itu bukan tu lah benda yang membantu kita nak excel Tahmidi ni sebenarnya. Sebab kalau kita asyik fokus study,
lama-lama kita akan burn out sebab macam kita rasa kekosongan kan. Kita ingat macam jadi Tamhidians ni adalah untuk dapat dekan je. Sebenarnya benda tu dia macam nanti korang akan rasa kosong, korang akan rasa demotivated tengah-tengah SEM sebab hanya nak mengejar dekan tu je. Jadi macam saya dulu, saya di samping menyusun cara study, saya ada juga suka-suka yang baik lah. Suka-suka yang menediri, mengingatkan pasal pasal membuat kebaikan kan, nak push diri dalam kehidupan sehari kita supaya kita ni tak statik dan kita tak demotivated lah waktu diri tu. Menarik betul point. Betul lah. So dia melanggar balik statement tadi yang kata Tamidi ni just solely belajar je kan. Tak, sebenarnya Tamidi ni dia lebih pada tu kan. Tamidi ni dia dah ataupun dalam kata mudah saya boleh kata yang kita ni dah selangkah masuk ke dunia sebenar. Sebab dulu kat sekolah kita betul kita akan disusun semua kita tentatif kita cara makan, study kita punya pemakanan, study kita punya kerohanian kita, doktor pula, cikgu-cikgu atau warden yang akan tolong kan bila sekolah kan. Tapi bila masuk ke universiti ni betul kita memang totally free lah. Kita freedom tu memang ada. You on your own. Tu benda yang selalu orang muda ataupun remaja kejar kan, nak hidup sendiri, hidup mandiri. Sebab parent dah tak ada kan, parent dekat rumah. Melainkan duduk dekat je lah. Parent yang ke pantau lah. Tu certain case lah. Tapi kebanyakan ni memang betul-betul datang daripada keluarga yang betul-betul datang kat universiti ni dan betul-betul bebas kan. So kita memang betul boleh buat semua benda kan. Dan bila mana kita dah buat semua benda, kita akan kadang-kadang ada certain orang tu akan lost. Benda tu banyak lah berlaku. Saya boleh kata 70% student Tamidi akan lost bila mana dah belajar. Bila mana dia dah belajar tu dia dah lupa apa yang dia nak kejar sebenarnya. Itu menyebabkan orang ada last minute study, menyebabkan dia rasa tak apa ni, boleh santai dulu main game semua. Tapi boleh juga untuk main game dan rasa macam boleh catch up study bila mana dah dekat dengan final. Macam tu. Oh, ada soalan lah. Cuba tengok sikit. Macam mana nak tangani stres masa belajar yang boleh sampai migraine? Macam mana tu Bro Arif? Saya bagi Bro Arif. Kalau saya lah kan, belajar ni memang stres. Sebab tak semua orang suka belajar. Kan? Nak kena cover belajar sehari lah, cover satu-satu. Nak kena study kau bagi masa, kau bagi rehat kan. Kau bagi tenaga nak study. Memang akan stres lah. Lagi-lagi orang yang dia cepat kena migraine ni kan. Jadi saya ada kawan waktu Tamhidi dulu, dia memang sakit kepala lah. Dia nak belajar memang sakit kepala lah. Sikit-sikit tampal. Dah penuh lah. Itu classmate kita ke? Jadi kelas lain lah. Dia memang cepat migraine. Tapi as time goes by, dia saya perasan dia dapat tangani benda tu lah. Dia makin okey lah. Study dia makin lancar. Dia bukan setakat study je. Dia punya diri macam makin confident kan. Sebab korang yang baru-baru nak masuk Tamhidi ni, korang biasanya lah memang akan ada rasa macam malu-malu kan. Tapi orang yang kawan saya yang migrate tadi sebab belajar semua, dia dapat atasi benda tu sebab dia ada kawan-kawan yang baik tau. Dia ada circle yang betul. Yang dapat tolak diri dia, bukanlah tolak, tapi dapat bantu diri dia untuk dia lalui kehidupan Tamhidi tu dalam ibadah dia, dalam akademik dia dengan sebaiknya lah. Jadi saya belajar dari situ memang kena ada circle yang baik. Kalau seorang-seorang memang susah. Kalau awak susah nak dapat migraine, tapi disebabkan awak seorang-seorang, nanti awak akan lost. Memang akan mungkin lebih turun daripada yang migraine tu kan. Tu daripada siap saya lah. Kalau tu Brokimi macam mana? Brokimi. Migraine ni. Dah ke migraine? Migraine tu rasa macam kena tapi saya tak pergi jumpa doktor lah. Saya punya tip lah kalau migraine lah. Saya akan lepak kat masjid, kat KTM sebab
Saya bila kita tengok kan hiruk-piruk orang duk study, orang duk kerja tu kerja ni kan. Dekat college ni memang orang akan bebas lah. Dia nak buat apa-apa kan. Nak study ke, nak main game ke, nak call call pak wu mak wu kan. Benda tu kita jauhkan lah. Sebab benda tu akan menghalang kita kan. Tapi so bila migraine datang, bagi saya saya akan serabut dengan society yang terlalu hektik ni. So saya kena cari escapism. Tapi escapism yang sebenar bagi saya, sebab kita lari macam mana pun dia still akan datang. Saya akan pergi lepak kat masjid. Sebab kat masjid ni saya tengok orang tengah solat. Betul ada orang yang tengah ajar kan macam mana kita nak hidup ni bukan sekadar untuk belajar je. Hidup sebenarnya dia lebih pada tu kan. So dekat masjid tu kat ATM sendiri kan. Masjid di sini kita panggil ATM kan. Apa tu? Kompleks Islam Tunku Mukris kan. So dekat masjid tu kita akan kita boleh release tension lah bila mana kita stres ataupun migraine lah. Tu bagi saya macam mana kita nak atasi migraine tu sendiri. Okey, tu sedikit sebanyak lah tentang beberapa poin penting kan bila mana nak kerja dean list ni. InsyaAllah. So, okey Bro Arya, saya ada satu soalan lah. Kan orang yang masuk Tamidi ni, dia datang daripada berbagai result akademik. Contoh SPM, ada yang straight A. Macam kita pun ada juga yang B satu kan. Ada yang dapat 5-6 A je. Tapi kita mungkin ada berbagai orang dia datang dengan Tamidi dengan mindset yang dia boleh excel. Ada orang datang Tamidi dia just rasa kena ikut parent je. So kalau push pun bukan boleh boleh excel pun. Ada orang mindset macam tu. Tapi betul ke? Adakah semua orang ni boleh merasai dean dekan ni sendiri ataupun just orang-orang tertentu, orang genius je? Okey. Dean list lah. Sebab SPM yang dapat masuk Tamidi ni, result SPM tak semua straight A. Ada yang straight A, ada yang 10A, 11A, ada yang 6A, 7A kan. Tapi saya nampak lah bila masuk Tamidi ni dia jadi reset balik tau. Dia macam kita sebenarnya apa yang kita belajar waktu Tamidi nak dibandingkan waktu SPM sebenarnya taklah jauh beza. Lebih detail sedikit waktu Tamidi tu. Jadi kita memang boleh catch up untuk nak dapat dean list tu lah. Tapi benda tu tak suka. Cuma mungkin akan ada orang yang sebab SPM dulu memang 6A, so dia demotivated kan. Jadi macam saya cakap tadi kan, dia mungkin waktu sekolah dulu macam kurang kawan yang macam study sama-sama ke kan. Cuba kalau bila masuk Tamidi ni macam dalam skill-skill yang baik tu kan, kita akan, kalau kita cubalah buka kita punya macam ni nak panggil kita bukan buka hati, maksudnya buka mindset lah. Kita ubah mindset. Macam kita cari orang-orang yang bagus untuk nak push diri kan. Macam itulah. Sebab ada juga yang daripada SPM dia tak adalah straight A ataupun tak adalah kurang 1A, kurang 2A. Tapi dia still dapat dean sebab dia berkawan dengan orang-orang yang betul, yang study, yang bagus, yang baik kan. Jadi penting tu untuk mencari kawan. Sebab ada orang yang straight A tapi kuliah saya lah. Ni no offense. No offense. Kuliah saya ada, sebab kuliah saya ni majority straight A. Paling-paling pun kurang 1A, kurang 2A. Tapi ada dalam kuliah saya ada kawan-kawan yang waktu SEM 1 tu santai lah kan. Sebab macam dia ni macam boleh bawa kan. Bawa diri lah kan. Seorang-seorang. Tapi tak dapat dean pun lepas SEM 1 tu. Walaupun waktu SPM dia perform. Jadi bila masuk Tamidi, kita cuba ubah sikit mindset. Kita kena cari orang-orang yang bagus, bukan sekadar akademik, tapi orang-orang yang akademik tu penting juga. Cuma orang-orang yang baik lah untuk kita nak push diri kita, bukan daripada sudut kebenaran diri ke, tapi untuk study jugalah. Cuba ubah mindset untuk mencari kawan baru. Dan benda ni saya jumpa
susah juga untuk mereka yang ramai daripada sekolah menengah masuk tahmidi ni. Sebab dulu lama pula. Sebab serius. Saya suka Sebab- dengan point ni. Sebab dulu saya daripada Smart Kajang, cikgu cakap memang daripada Smart Kajang ni kebanyakan masuk USIM. So saya letak nombor 1 USIM. Sekali masuk tu, saya seorang je lelaki daripada Smart Kajang. Perempuan adalah beberapa. Tapi disebabkan saya seorang tu, saya rasa macam tak terikat daripada circle-circle yang dulu. Saya dah mula berfikir, dah mula membina mindset untuk memperbaiki diri lagi. Salah satunya dengan mencari kawan-kawan baru yang baiklah. Begitu. Memang menarik So dia sekali lagi dia melanggar sikap fikir yang bukan orang yang mendapat D ni bukan orang genius. Bukan orang yang dulu dia excel daripada SPM tak kan. Tapi mostly macam tu tak. Tapi maksudnya bila mana dekat universiti ni semua benda yang kita bawa daripada sekolah ni dia totally tak ada. So macam orang tak tengok dah benda tu. Sebab kita kena build our future sendiri kan. Kita kena pandai susun kita punya strategi study, pandai kita kena time management kita, schedule kita macam mana kita buat seharian nak balance atau antara akademik dan rohani dan fizikal dan sebagainya kan. So point dia adalah kena pilih kawan menarik yang tadi kan. Sebab saya pernah dengar agak hadis kan. Yang cerita yang hadis sahih yang cerita tentang perumpamaan kawan baik dan kawan jahat ni seperti berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi dan juga tukang besi kan. Bila mana berkawan dengan orang yang jual minyak wangi ni, baju dia akan wangi. Dan bila mana berkawan dengan orang yang tukang besi ni, dia akan baju dia koyak-koyak sebab kena percikan api tu kan. So dia sama lah dengan kita yang dekat asasi kan. Bila mana kita pilih kawan yang suka main game, suka lepak, suka pergi lepak lah, selalunya akan pergi dataran nilai ke, ada yang pergi genting kadang-kadang hujung minggu. So dia totally memang ignore lah dia punya study kan. So menyebabkan dia lost dekat asasi tu. Ada orang yang pandai pilih kawan lah. Dia pilih kawan yang bukan just jaga akademik, dia jaga dia punya kerohanian dia, jaga solat dia. Contoh, banyakkan USIM ni banyakkannya adalah student tahfiz kan. So bukan saya nak memburukkan, tapi suasana tahfiz tu dia tak bawa daripada sekolah bila mana masuk ke USIM. So saya tengok benda tu perkara tu sangat sedih lah bagi saya, menyedihkan hati kan. Bila mana Al-Quran yang kita bawa daripada sekolah tu kita tinggal kan bila mana kita dah masuk universiti. Walaupun kita masuk universiti sains Islam kan, dia tak bermakna kita akan betul-betul terjaga sebab universiti ni memang tempat yang bebas lah bagi kita. So tu menarik kan point tadi yang kita yang kena cari kawan yang baik kan. So korang bila masuk dekat universiti memang betul lah kena pandai pilih kawan. So banyak lah kita punya topik Ada lagi ke yang nak tanya-tanya soalan lah dekat kawan-kawan Oh, ada satu soalan menarik. Macam mana nak kekalkan potensi daripada SEM1 sampai ke SEM2 supaya tak down? Ada tips ke, Bro Arif? Macam mana nak kekalkan potensi daripada SEM1 sampai SEM2 supaya tak down? Tak down macam mana? Ada tu mungkin dia SEM1 je Dean, SEM2 dah tak Dean lah. Mungkin dah pointer bawah 3. Tapi tu dah lepas asasi lah. Itu masuk asasi lah maksudnya. Bila masa dia nak supaya dia demotivated lah. Demotivated kot dia punya mindset tu kan. Dia down sebab dia rasa malas nak study lah. Mungkin. Macam mana, sebab benda ni memang tak boleh lari lah. Memang tak boleh lari. Kita akan rasa macam penat study. Penat nak buat tutorial ni. Assignment lagi kan. Dengan banyak kerja lagi, muat pula tu. Macam nak tak down tu macam tadilah. Saya alhamdulillah dapat kekalkan streak waktu tahmidi tu. Sebab ada kawan-kawan yang sama-sama beri semangat lah. Dia tak adalah sorak kan. Tapi dia ingatkan, kadang dah ajak buat kerja sekali. Di samping dia kadang-kadang ajak pergi study sekali, dan buat semua sekali, dia akan ingatkan lah. Itulah, kena ada kawan-kawan yang baik lah. Kena ada circle kita yang
bagus tu bukan suka yang melalaikan kita lah. Sebab ada satu statement tu, kita ni adalah siapa kita duduk tu. Maksudnya dengan siapa yang kita kerap berada tu, kita akan menjadi macam tu lah. So kita kena betul-betul pilih kawan-kawan yang baik, kan. Kawan-kawan yang bukan sekadar nak belajar je, tapi nak apa tu? Nak membina diri kan. Nak meningkatkan lagi apa tu? Kebaikan diri ni. Itulah. So, menarik. So menjawab sikit. Akan menjawab, saya tak pastilah kan. Okay. Tapi mungkin tu tips lah. Tips yang kita boleh share kan. Bagi saya, macam mana kita nak jaga kita punya motivation ataupun kita punya disiplin lah. Bila mana dah berganjak daripada sekolah ke asasi, SEM 1, SEM 2, masuk ke degree dan sebagainya. Sebab dia asasi ni just orang kata langkah-langkah pertama untuk masuk ke universiti tu. Sebab bila masuk ke universiti yang sebenar adalah bila mana dah ambil degree, atasnya ada mungkin ada master, ada orang nak master dan PhD kan. Tapi dimula dengan macam mana kita start bila mana di asasi kan. So bila mana kita dah mungkin ada yang apa tu, dia dapat positif motivation kan, ataupun punya dia ada positif disiplin kan. So dia boleh excel sesuatu kan. Banyak kan kawan kita macam tu kan. Tapi bila dia dekat SEM 2, menyebabkan dia rasa macam dah malas kerja ni sebab terlalu hektik kan. Menyebabkan dia rasa macam tak apalah, tinggallah SEM 2 ni. Okay, efek pun kita punya CGPA kan. Tapi at the end dia melanggar dia punya mindset yang sebenarnya kan. Bila dah habis Lamidi tu dia tersungkur ataupun dia bersedih sebab GPA dia dah drop kan. So antara tips yang boleh kita kata saya share lah mungkin. Tadi kita cerita pasal kawan kan. Bagi saya tips yang seterusnya yang selain daripada kawan tu adalah kita sendiri ni kena letakkan goal ataupun letakkan mindset ataupun cita-cita yang sebenar kita nak. Contoh kan, ada orang masuk dia just nak cari kawan ataupun just nak enjoy universiti. So dia dapatlah enjoy universiti kan. Boleh kata mungkin kena letakkan niat lah, niat sebenar. Ada orang dia masuk kat asasi ni dia nak apa tu, bina connection ataupun bina networking. So bila dia keluar dia dapatlah networking tu kan. Tapi dia punya university life tu, akademik dia hancur kan. Kita tak naklah macam tu kan sebenarnya kan. Kita nak balance antara semua benda. Akademik kita punya social and networking tu dapatlah alhamdulillah kalau ada kan. Tapi first kita kena set goal. Kita nak apa bila mana kita dah keluar asasi kan. Bila mana kita dah grad asasi ataupun bila mana dah grad Tamhidi tu, kita nak apa sebenarnya. So pentinglah untuk kita set niat ataupun goal kita kan. Macam hadis satu Imam Nawawi cerita yang pentingnya untuk jaga niat tu. First bagi kita yang student USEM ni ataupun student Islam yang sebenarnya kena niatkan ikhlas kan. Bila mana belajar tu bukan just nak kerja, nak duit. Kita sepatutnya kita niat belajar ni sebab kita nak tolong agama Allah tu sendiri. Jadi doktor yang berbakti pada masyarakat. Jadi engineer yang berbakti pada masyarakat. Jadi ustazah kalau boleh biar boleh tolong ramai lagi orang yang tak faham agama tu biar faham agama. Sama lah kita kan dengan doktor ke engineer sebab kita punya tugas pertama kita adalah seorang Muslim kan. Tu mungkin kalau kita dapat set goal macam tu mungkin dia highest level lah bagi saya kan. Dapat set goal macam tu sebab menyebabkan kita ni rasa macam bila tengah belajar tugas aku tak selesai lagi ni. So aku kena still rush. Kena still push diri kan untuk kejar goal tu kan. Tu penting untuk set the big ataupun highest goal dalam kehidupan ni. Bukan just semata-mata belajar, bukan just set goal untuk Tamhidi je. Set goal juga untuk hidup ni macam mana, bila untuk degree ke macam mana. Mungkin set goal yang permulaan telah kita set goal dekan Tamhidi first kan. Second, kita set goal yang mungkin highest lagi kan daripada Tamhidi kan. Supaya kita ni takkan rasa puas dengan kita punya achievement bila dapat kat Tamhidi kan. Tapi kita dah borak kan pasal Dean List kan, Abang Arif. Berapa sebenarnya Dean List punya pointer kan? Orang mungkin tertanya-tanya, apa Dean List ni? Dia sama ke setiap universiti punya Dean pointer tu?
UM ke, UKM ke, USIM ke, beza ke sama je? Untuk Dean List, antara berbeza setiap universiti tu berbeza lah. Kalau macam UM, adik saya Basum, dia 3.7 lebih. Kalau USIM 3.6 dan ke atas dah boleh dapat dekan. Kalau awak dapat 3.6, tu dah dekan lah. 3.6 dan ke atas. Dean List. Oh, ada benefit lah masuk USIM kan, Ah, dapat Dean List. ada benefit untuk mudah dapat Dean List. Okay, faham. Okay, faham. Ada soalan yang tadi saya tengok. Selalunya Dean List ni laki ke perempuan? Menarik. Actually, student asasi kat USIM ni, contoh kita ambil 1,400. 1/3-nya adalah lelaki, 2/3 dia adalah perempuan. Ataupun 1/4. 1/4 tu lelaki, 2/4 tu perempuan. So bila tanya lelaki ke ramai ke perempuan, of course perempuan lagi ramai untuk dapat Dean List tu. Tapi ada je lelaki yang dapat Dean List. Dan tak sikit mungkin ramai juga. Contoh untuk kos kita kan. Kita ada dalam 300 orang student yang dapat Dean List sem 1 itu, tak silap saya 160 dan hanya 20 orang je lelaki yang dapat Dean. Masa tu kan dapat dekan sem 1. Dan selebihnya 140 orang ialah student perempuan lah selalunya. Tapi sem 2 tu dia bertambah sebab selalunya kelemahan kita kan bila nak adapt kat tempat baru ni, selalunya first sem tu kita akan cuba nak adapt. Kalau orang yang betul dapat adapt dengan sistem universiti, sistem assignment, sistem carry mark, dia boleh excel lah sem 1 kan selalunya. Dan sem 2 tu lagi mudah untuk orang tu untuk dapat excel dengan jayanya sem 2 kan. Tapi bila mana kita, sebab kita nak kerja Dean List so kita kena pandai adaptation ni, kena pandai adaptkan diri dengan tempat baru ni, dengan sistem dia, dengan cara study dia, dengan environment yang baru, kena pandai buat diri pula kan. Tu sedikit sebanyak lah kita boleh cerita tentang survivor skill lah untuk bila dah masuk Tamidi kan. Tu dah lama kita borak Mungkin aku ada orang ngantuk biasalah online kan. Kalau dia boleh dengar YouTube boleh tekan pause kan. Ni kita tengah live kan. Mungkin kita kena standby untuk closing lah kot Apa tu? Tak silap saya kan, hari tu ada sesi yang cerita pasal AI dan Al-Quran Ya? Ada saya macam tak pasti pula. Terlepas. Aduh, gaya haji kan. Mungkin ada kan. Sebab tapi ada saya dengar yang kalau terlepas ada next sesi. Oh, ada. Ada next sesi kan? Bila? Saya pun tak tahu kan. Mungkin kena catch up kan. Katanya mungkin pada tarikh hari Selasa yang dia buat ni. Tak salah saya next QSS ataupun next session macam Selasa hari tu pada Selasa depan kot. Oh, maksudnya tak boleh terlepas lah peluang kan. Sebab dia cerita bukan just, dia mungkin dia tak cerita pasal Dean lah. Tapi dia mungkin cerita macam skill yang kita kena ada untuk dapat untuk survive mesti kan. So memang tak boleh nak terlepas lah. Saya rasa memang kena betul-betul catch up lah dengan apa tu situasi semasa yang berlaku dalam grup-grup WhatsApp Sebab semakin dekat kita punya kawan-kawan ada junior-junior nak masuk kan dekat Atamidi. Bila dia nak masuk 16 bulan. 6 bulan dekat dah. Berapa bulan dah ini? Dah. 5 bulan dah. Lagi 11 hari. Lagi 11 hari, kurang 2 minggu. Woi. Tidak berdebar-debar yang masuk bila kan. Mana? Dia cuti sedap kan 2 bulan lah dia cuti. 3 bulan. 3 bulan. So kena pandai, kena bersedia untuk belajar, untuk push diri pula. So tu kot daripada saya untuk sesi kita kan kali ni. Ada apa lagi yang last word ke, last ayat ke yang Bro Arif nak cerita? Cuma itulah apa yang saya boleh compute. Tadi paling penting korang cuba ubah mindset, cuba tak adalah ubah-ubahnya. Maksudnya luaskan mindset untuk cari sesuatu yang bagus, dapat bantu korang waktu Tamidi. Dan sebabkan korang nak 16 hari bulan ni kan, nak masuk dah. Jadi tak nak bagi korang terngiang-ngiang waktu masuk tu, blur kan. Tak tahu, tak ada bekal nak apa tu?
nak burst waktu masuk Tamhidi tu. Jadi jangan terlepas session pada minggu depan ni. Pada Selasa malam ada perkongsian yang sama pasal skill-skill yang korang kena ada sebagai Tamhidian ni, supaya korang dapat jalanilah kehidupan Tamhidi korang dengan cemerlang dan teratur lah. Okay, faham. Maksudnya kita kena betul-betul alert lah dengan apa-apa yang berlaku kan. Dengan update. Sebab kalau kita terlepas, kita lari pergi kan. So macam tu lah. Hidup kat dunia dia sentiasa go straight kan. Dia takkan tengok dah apa yang berlaku kan. Sebab masa bila dah bergerak sesuatu saat dia takkan undur kan. So kita yang kena alert dengan masa. So nanti kan next. Kita punya kawan-kawan kita yang lain lah nak share kan. Ataupun abang sini yang lain nak share tentang tips survival mesti ni. Untuk minggu depan lah. Hari Selasa. So stay tune InsyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.